Tuan-tuan, pegawai pembangunan masyarakat berjaya mendapatkan dana RM105,600 dengan bayaran bulanan sebanyak RM1,147 sebulan selama 120 bulan bayaran balik. Dan pegawai ini mempunyai gaji sebanyak RM3,200 dengan komitmen semasa sebanyak RM640. Tuan-tuan, ini antara contoh pelanggan Mailun yang lulus dengan gaji RM3,200, komitmen RM640 sebulan. Beliau berjaya mendapatkan dana RM105,600 dengan bayaran bulanan sebanyak RM1,147 sebulan selama 120 bulan bayaran balik. Dan kebiasaannya untuk 120 bulan ni boleh dimohon untuk mereka penjawat awam dengan usia di bawah 50 tahun. Tuan-tuan, sekiranya anda nak dapatkan dana ataupun nak buat pensuturan semula untuk menjimatkan poket anda, saranan saya adalah untuk anda mendapatkan laporan pelapor kredit lengkap anda di Mailun hanya RM50 saja untuk kami dapatkan laporan Secret Sitos Experience PK ataupun lain-lain laporan yang berkaitan dengan anda berdasarkan sejarah dan latar belakang pekerjaan anda, dan kami turut akan membantu anda mendapatkan dana ataupun membuat pensuturan semula kami. Mailun membantu rakyat Malaysia mendapatkan dana daripada bank koperasi ataupun agensi kerajaan dengan syarat anda perlulah bekerja, awam, swasta ataupun berniaga ataupun pesara. Tuan-tuan, kami dah hasilkan lebih daripada 4,000 video edukasi dan soal jawab kewangan dan boleh ditonton oleh anda. Sebegitu saja tuan-tuan, seperti biasa dengan Mailun, pinjaman anda menjadi lebih mudah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.